Serius ke ni? Tiap pagi macam ni? Awal lambatlah nanti. Tolonglah cakap pada saya hari ni hari Sabtu. Jadi apa yang buatkan demam Wakia tu hilang? Saya cuma nak berseronok je. Itulah sebenarnya permainan Beyblade ni kan. Itulah apa yang semua orang bagi tahu saya. Saya tak sepatutnya lupa pasal Valve React. Bila dipandang rendah ni buat saya jadi marah. Tapi saya tak boleh main blade seorang-seorang. Saya perlu kawan. Kami bergabung kekuatan dan cipta gerakan yang terbaik. Sama macam Kelabih. Saya ada kawan yang terbaik di dunia. Dalam alam semesta. Oh tidak! Ini tak bagus. Dia tak boleh fikir banyak sangat. Aduh, sakit betul lah. Tapi hey, awak tak tahu apa-apa tentang asasnya. Awak asyik cakap suka dan suka sangat dengan permainan ni. Tapi semua tu cakap kosong aja. Asas-asas ni saya perlu belajar sebenarnya sekarang juga. Tunggu, apa asas-asasnya tu? Cepat-cepat, nak sampai dah. Tekan api. Janji dah masuk selamat. Wow, saya dah hampir terlewat. Tak terlalu awal bagi kawan nak memalukan diri sendiri. Jalan sesat tadi. Saya ingatkan saya tak sempat sampai. Nasib baiklah awak sampai juga. Saya buat apa yang saya mampu. Dan bila fikir saya kalah dengan awak depan semua orang yang saya kenal, memalukan betul. Betul tu. Saya dah menang dengan penamat musnah. Saya buat rakam bawah berkecai. Ia memang cara yang menakjubkan untuk menang. Betul tak? Maksud saya betul lah. Awak tak boleh nafikan. Ini sempurna. Hati-hati, dia cuma sekali tu aja. Dan awak tak layan nak berlagak macam tu, tahu tak? Saya tak faham apa yang awak cakap. Saya bukan cakap besar. Saya cuma beritahu dengan cara ni. Rush Launch! Untuk budak kecil, awak bisa juga sebenarnya kan? Awak tak boleh kalahkan saya. Tapi awak mungkin dah tahu tu kan? Dia bukan sekadar sarung tangan yang comel. Tengoklah tu. Patutnya bercakap sesama sendirilah. Dia tahu yang patung tak boleh bercakap kan? Dia tidur! Kami dah! Wing Launch! Orang cedera. Abang menang. Semuanya dah kacau bilau. Huh? Itu bebek saya! Pulangkan Patrick balik! Awak patut tengok muka awak. Ke mana mereka dah pergi? Belakang awak. Saya tahu awak di sana. Awak boleh dengar tak? Dia masih belum tamat. Perlahanlah sikit! Mustahil dia boleh dengar awak. Tapi dia boleh dengar kalau buka tingkap ni. Awak pernah dengar tentang tekanan kabin tak? Jadi apa gunanya kapal terbang ni ada tingkap? Ini bukannya satu pengakhiran, betul tak? Ini cuma satu permulaan. Betul ke? Mak saya lapar. Mak ada tak bawa abang daging BBQ sekali? Dia tak apa-apa ke? Tak kisahlah apa pun. Saya dah tak sabar nak cuba. Sabar-sabarlah sikit. Ya, terima kasih tolong saya. Bagilah dia peluang. Saya akan pastikan dia berbaloi. Macam mana dah perasa kasih sayang kami tak? Tak nampak macam dia rasakannya. Mungkin patut cubit kuat lagi. Tak perlu. Dah kuat sangat dah macam ni. Inilah sambutan yang kita patut. Seronok betul dapat balik. Tengoklah sikit masa jalan tu. Saya dah tak sabar nak jumpa semua orang. Awak semua dah sedia untuk perlukan saya tak? Awak pasti ke ni? Ya. Hei, awak hilang akal ke, Ojo? Tolonglah awak yang merayu minta sangat untuk balik pada awak macam tu kan? Ya, tapi janganlah kuat. Itu ke cara awak bercakap dengan orang yang korbankan masa untuk bantu awak? Batulah sangat. Saya tahu saya membantu! Awak tahu tak sakitnya macam mana? Nampak macam biasa je. Jangan risau. Saya akan tunjukkan segala yang saya boleh buat. Boleh tak sesiapa tolong terjemah? Sesiapa? Apa rancangan yang kita nak buat ni? Okey, Awak belum fikirkan lagi ke? Kesian awak ni, Paul. Tentu awak tergamam tengok saya datang ke sini macam ni secara tiba-tiba. ini mimpi paling realistik saya pernah dapat seumur hidup saya. Tak terasa macam saya sedang tidur pun. Sebab abang memang tak tidur pun. Terlelap pun tak. Jangan kasi siapa bergerak dan jangan tengok bawah. Terima kasih untuk amaran tu.
Jadi awak kata Jimbo John Monster? Campur John Muntah lah, Val. Yelah, Jimbo John Monster. Campur John Muntah. Kalau saya itu kacang sajalah. Cakap budak yang tak boleh nak berjalan tegak. Saya tak perasan lah.